Untuk trip kali ni kita orang buat satu benda yang baru. Kita orang try glamping. So untuk our first glamping, we choose Kowi Village yang ada dekat Ulu Langat, Selangor. Masa kita orang sampai ni dia tengah hujan dah lewat petang. Jadi kita orang terus check in. Kita orang tak sempat nak explore apa-apa pun. And then kita orang terus gerak pergi to our unit. Untuk unit kita orang ni, kita orang pilih unit Hobbit kot nama dia. Dia nampak macam semi-D, nampak kecil tapi sebenarnya luas tau. Kita akan try masuk dan tengok sebenarnya dia tak kecil tau. Dia memang kat dalam tu luas dan selesa untuk kita orang 3 beranak ni. And kalau you all first masuk dekat this Hobbit punya unit ni, so you akan nampak sofa, ada TV and katil cukup untuk 3 beranak. And also kalau you ada 2-3 anak pun tak ada masalah. You bawa the Toto should be okay. And then the toilet also spacious and clean, and I think everything is good. Tapi itulah, entrance untuk rumah ni agak kecil sikit. So korang yang agak tinggi kena hati-hatilah kalau tidak terantuk. Malam tu kita orang just rehat. Lucky thing is Kowi Village dia dah sediakan wifi dan Netflix, and kita boleh layan dengan family. Esok paginya tu memang bagi aku sangat-sangat nice. Sebab kita orang punya unit ni literally tepi sungai. Bangun je you dah dapat experience this breezy winds and all this morning punya vibe lah dekat kawasan ni. Lupa nak cerita, dia kat sini bukannya ada hobby unit tau. Dia ada capsule unit untuk single person, dia ada unit yang besar, ada unit untuk 2-3 family. Jadi dia ada banyak choices lah dekat Kowi ni. Jadi korang boleh tengok mana pilihan yang sesuai dengan family korang. Tak cukup dengan tu, tempat ni pun ada swimming pool dan juga ada this bubble punya pool, which is anak aku sebenarnya kita nak pergi breakfast, tapi since anak aku dia dah nampak benda ni, jadi kita kena layan dia dulu lah. Kita masukkan dia dalam bubble ni, bagi dia puas main dulu, barulah kita boleh makan. And actually aku galakkan bangun pagi-pagi, kalau tidak akan berebut dengan family lain lah untuk main dekat kawasan ni. Nampaknya dah ramai orang start bangun and kita kena cari pot makan breakfast kita. Actually Kowi Village ada bagi breakfast untuk you all tau. So ada nasi lemak tingkat kuih, and kita boleh makan sambil layan the view lah. Dia macam mana nak explain nasi lemak dengan kuih ni, kita dekat mana-mana pun boleh cari kan. Tapi bila kita makan dekat sini, dia lain tau. Sebab dia macam you tinggalkan kejap apa yang you tengah fikir dan kerja, and you just focus on your family and your time dekat sini. Lepas tu habis makan je, terus bakar kalori, main pool pula, bawa anak-anak main pool pula. Kolam dia ni agak dalam dan dia tak ada tempat untuk kanak-kanak. Jadi make sure that kalau kita nak bawa anak tu, kita kena jagalah, jangan lepas main macam gitu je, supaya tidak membahayakan dirinya dan juga orang lain di sekeliling. Okey, dah penat berenang, kenalah belanja dia pula. Kita beli, sebenarnya ayahnya yang nak makan. So kita beli aiskrim pula untuk kita makan, sementara kita tunggu turn untuk our main activity lepas ni. Jom, kita makan aiskrim. Okey, sekarang kita dah nak kemas-kemas, kita nak menuju ke ATV. Kat sini juga ada menyediakan this kind of servis permainan game, which is the ATV lah, yang mana you boleh sewa yang single punya, ataupun since kita orang 3 beranak, I ambil yang besar lah, tak ingat berapa ringgit, tapi affordable lah untuk kita naik 3 beranak. Sekali-sekala boleh lah belanja dan around the kampung kan.
Okay, kita dah gerak. And secara asasnya kita just go through this kampung naik ATV. Mula-mula aku ingatkan macam simple je, tapi sebenarnya dia agak, nak kata tough tu tak juga, tapi dia adalah liku-liku dan cabaran hidupnya bila naik ATV ni. Tapi yang bestnya, kita boleh tengok sungai sekeliling, kita boleh tengok nature dekat around us. And I think most of you, maybe if you visited this place, cubalah naik ATV ni. It's actually quite pakcik tadi jual aiskrim. Kat mana dah aku tadi? Okay, sekarang kita sambung. Nak pergi mana pula ni? Okay, kita nak pergi ke naik atas pula. Oh, by the way, dia ada sukan memanah juga kat sini. So kalau you all nak try, boleh lah. Kita orang tak erti sangat, and kita orang terus je dengan ATV kita orang ni. And kita akan melalui okay, this is another unit, the floating unit ni, which is dia duduk atas air lah. Lupa nak cerita tadi. And kita lalu rumah kita tadi lah. This is the Hobbit. Hello rumah. And then this is yang kawasan sungai depan rumah tadi, like literally depan our unit. That's why dia sangat cool lah. Kita lalu dekat pool. And also ni actually something happen. Dia macam mana, apa yang berlaku dia tiba-tiba mati kot sebab terlalu tinggi ke macam mana, lupa dah. Tapi nasib baik ada brother tu yang tolong selamatkan kita orang lah. Nampak. Terima kasih brother. Tutup pam. Tu kuat sikit. Pam. Okey, kita dah pun selesai dengan aktiviti kita. Oh, by the way, masa kita orang sampai ni, dia ada juga family day tau. So siapa-siapa yang berminat nak buat family day kat sini pun boleh buat, sebab tempat dia luas and sangat seronok lah untuk buat bersama keluarga besar yang lain. Next activity, kita nak mandi sungai. Dekat sini dia ada banyak pot untuk you main air ni. You boleh pilih lah mana-mana tempat yang suka. Tapi dia punya air tu, ya Allah, sejuk yang amat. So make sure that korang kentalkan diri. Tapi best lah, since anak aku pun enjoy sangat-sangat main dekat sungai ni. Jadi kita pun tahan je lah segala kesejukan yang kita lalui di pagi hari ni. Okay, kita ni actually malam sebelum tu lupa nak bagi tahu yang Kowi ni pun dia ada bagi sabun apa nama sabun ni, yang bila you letak dalam air dia akan so maksudnya boleh mandi dengan apa yang term ni, wangi macam tu lebih kurang. Okay, nak balik dah. Sekarang ni kita dah pun go through 2 hari 1 malam dekat sini. Overall, our experience since this is our first glamping, kita orang memang sangat-sangat puas hati, sangat-sangat best. Dia tak adalah se-adventurous camping yang betul-betul pasang kemah tu, tapi dia ada dedicated chalet yang sangat sesuai dengan kita orang.
So kalau korang plan untuk bercuti dengan family, aku galakkan tempat ni. You all boleh save and share video ni kepada yang lain untuk rujukan masa depan.